Tapi Ya. kalau kita dah merasa suasana tu Ya teruk ke? nyam ya. Oh. Tapi aku pernah sempat mesin tu, sempat lah. Ya, ya. Hujung-hujung tu pernah merasa juga. Ya. Tapi bagi ialah bodek tidur ada dah unti haki ketah. Tolong mesin tu ada lah. Ha. Bodek tahu nak main aja kan. Ya, ya, ya. Bagi bodek pula, susah kerja macam ni. Tapi sekarang paling senang sodok cawan tu pun itu pun uangnya boleh buat kerja. Tapi memang respect lah uang-uang zaman tu. Ya, ya. Oh, sekati 80 sen. Ya. Wah, amat dahsyat dah. Boleh. Ya. Nyap sama duit air ni. Pasal masa tu barang-barang keperluan adalah sama juga dengan apa nilaian dia kan. Walaupun kita dapat macam tu masih lagi boleh beli beras, masih lagi boleh beli minyak. Minyak agak stabil mai kan. Masa tu pula kenderaan dah ada, kita menggunakan basikal. Masa tu zaman tu lah, okey ni cerita pasal ekonomi. Ekonomi satu ialah barang murah tu. Contohnya kita minum teh ke, makan apa ke, roti canai ke, kedai ke, berapa? Modeh lagi masa tu. Sen ke apa? Sen. Oh. Kalau macam kopi, baut 10 sen, kadang 20 sen. Oh, macam tu ya? Oh. Itu pun payah nak nyano ke bawang dia. Memanglah. Masa tu kita nak cari rezeki tu, contoh sumber kewangan tu terhad kan. Contoh orang ada kebun bolehlah, kalau orang yang nak harap bekerja, orang ramai nak kerja. Contoh mamak main pernah merasa zaman tu, mamak nak kerja. Masa tu usia mamak 18 tahun. Bila mamak nak kerja, peluang kerja ada sam. Yalah. Kerana masa tu orang ramai kerja kan. Peluang kerja paling terhad masa tu nya. Ya ada kerja potong sawit, kotep ceroy ke atas tu kan, stick tu. Itu pun bau muncul. Oh, bau muncul ya. Kalau nyam-nyamuk. Oh, ham juga. Tapi dia orang pakai pekerja luar ke macam mana? Nyam-nyam dia dah bagi satu kontraktor. Buat kerja tu dia sapu mai dah. Oh. Lama kelamaan bila peluang kerja ni banyak dah kan. Estate tu buka banyak. Jadi perlukan orang ramai lah. Mula mamak bukan kerja dekat estate yang ada ni. Mamak bikin parang besar. Yang jadi Putrajaya tu. Masa tu kerja mamak. Kerja kota biji sawit dia. Macam mana kira? Dia kira hari. Oh, kira hari. Sawit berapa lah? RM3.80. Boleh tahan jugalah RM3.80. Tapi masa tu RM3.80 boleh beli macam-macam kot. Ya, boleh. Kan? Lepas tu mama kerja mana? Ini pula. Lepas tu kerja Kosikong ini lah di Cincing lah. Di Cincing tu lah. Bapak KI juga? KI juga. Masuk pukul 7